5 ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional Negeri Sembilan menyatakan kesediaan bekerjasama dengan 14 adun UMNO susulan pengumuman hilang kepercayaan terhadap Menteri Besar, Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengumuman tersebut dibuat oleh Ketua Pembangkang Negeri Sembilan, Muhammad Hanifah Abu Bakar dalam sidang media khas di sebuah hotel selepas 3 jam pengumuman dibuat oleh UMNO Negeri Sembilan. Beliau berkata, kesediaan bekerjasama itu bagi menjamin kestabilan dan kelangsungan kerajaan negeri, bagi membangunkan Negeri Sembilan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Kami adun PM mengikuti perkembangan krisis kepimpinan Kerajaan Negeri Sembilan semenjak beberapa minggu yang lalu. Mewakili rakyat Negeri Sembilan, kami kesal kerana krisis ini terus berlarutan dan menjejaskan keberkesanan pentadbiran kerajaan negeri sehingga sidang Dewan Undangan Negeri terpaksa ditangguhkan tanpa sebarang tarikh baharu, katanya. Jelas beliau, keadaan itu membuktikan bahawa Aminuddin gagal menangani krisis secara bertanggungjawab demi kepentingan rakyat Negeri Sembilan.